Sana Robi, tim kau dekat World Cup semalam dah lah kalah. Aduh, sia-sia. Itulah, aku penat je berjaga semalam. Tahu kalah. Apa lah, macam mana tak ada Spiro dan memang tim Nuk macam mana? Aduh, sekarang kau kerja mana? Aku macam biasa Fik, tolong mak aku sikit naga. Lepas tu adalah Assalamualaikum, Fik. Dayan. Oi, di mana? Aku orang ada surau lah. Balik surau. Pukul berapa balik pada surau ni? Baru pasar, korang tak sembahyang dia. Kenapa tak toleh? Tapi kat bilik lah. Wih, malam ni ada tahlil tu kat surau malam ni. Tahlil? Ya, Tak nak. Buat apa? asal tak nak lah. Jom lah, join. Benda tu ke Aku bidak dah ah? Ai, bila betul? Ya, kau takkan dah tahu. Oh iya, kau Johor lupa. Asal kau cakap ni okey, apa pendapat kau? Kan Imam Syafi'i kata tahlil tak boleh. Tapi bid'ah bukan boleh ke? Dari satu jika adat, daripada juga kita buat. Kau tahu mana? Tapi aku tengok banyak masyarakat buatlah benda ni. Dari satu ke adat. Lepas tu, kalau kata tak baik kan, tahlil ni just baca Quran, zikir. Lepas tu kumpulkan ramai-ramai orang, bagi-bagi makan. Bukan benda tu baik ke? So, kenapa kau kata tak baik benda tu? Cuba kau jelaskan kenapa tak baik. Salah tu Fi. Kau belajar mana ni? Tak silap aku, ustaz aku kata tahlil ni dia bid'ah. Dan bid'ah ni dia membawa kepada kesesatan. Tapi kau betul ke cakap macam tu? Sebab yang aku rasa tahlil ni dia tak boleh buat sebab bila kita bagi orang makan tu kan macam salah sebab Nabi kata kalau nak bagi orang makan kena time gembira bukan time sedih. Orang ni asyik gaduh je. Dah, aku dah ada kerja ni. Nak pergi buat ni ada orang upah aku buat berlindan. Hah? Blindan? Ya. Lagi teruk. Asal teruk pula. Lagi bid'ah. Kenapa pula bid'ah? Bukannya buat berlindan tu baik ke? Cantikkan kubur kan? Lepas tu dia satu bukan untuk hormat arwah yang dah meninggal ke? Mana ada? Nabi kan larang kita daripada hias kubur. Sebab tak silap akulah, hias kubur ni dia lebih nampak macam kita nak tunjuk tanda kemegahan, tanda riak. Macam tu lah. Tak silap akulah apa yang ustaz aku cakap macam tu. Tapi wallahu alam lah, yang lebih-lebih tu aku tak tahu. Ish, kau ni semua benda bid'ah. Takkan buat berlindan ni pun bid'ah? Mana aku tahu. Dah ustaz aku cakap macam tu. Ikut kau lah, kau nak percaya ke tak? Aku sampaikan je. Sudahlah, semua benda bid'ah. Dah. Payahlah dengar cakap dia man. Korang ni janganlah gaduh. Dah korang, aku dah banyak kerja lah ni. Okay lah, Assalamualaikum. Korang gaduh lah dulu sampai habis. Okay lah. Okay, bye man. Korang Kena sambung gaduh je. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada hari ini saya ingin membuat sedikit reaction kepada video yang kita telah lihat tadi berkenaan dengan isu tahlil. Itu isu pertama yang saya ingin bahaskan. Saya memetik pandangan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Syekh menyatakan bahawa menurut pandangan yang sahih, hukum menghadiahkan pahala amalan soleh termasuklah tahlil, la ilaha illallah, tasbih, takbir, tahmid, bacaan Al-Quran serta sedekah harta kepada si mati adalah harus dan pahalanya sampai serta bermanfaat buat arwah dengan izin Allah. Walaupun harus, Syekh menjelaskan bahawa meninggalkan perbuatan tersebut adalah lebih utama. Ini kerana sekiranya perbuatan menghadiahkan pahala amalan tersebut merupakan satu perkara yang terbaik, sudah tentu Nabi Muhammad SAW akan memerintahkannya, menggalakkan umatnya, dan ia pasti menjadi kebiasaan para sahabat terdahulu, salafus soleh. Beliau juga menegur tindakan sebahagian masyarakat hari ini yang berlebih-lebihan, sehingga kan hampir ke semua amalan sunat yang mereka lakukan dihadiahkan kepada si mati. Syekh menegaskan bahawa berdoa secara langsung untuk si mati adalah lebih afdal dan lebih utama berbanding menghadiahkan pahala sedekah, tahlil, solat, puasa maupun umrah dan haji. Syekh membawakan hadis
sahih di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matinya seorang insan, maka terputuslah amalannya melainkan 3 perkara: sedekah jariah yang dilakukan sendiri, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakannya. Syekh menekankan bahawa dalam hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebut anak soleh yang mendoakannya. Dan bukan anak soleh yang bersedekah, bersolat atau bertahlil untuknya. Ini menunjukkan doa adalah jalan yang paling utama. Syekh turut menyebut dalil naqli yang mengharuskan amalan pengganti atau sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia. Antaranya kisah Sa'id bin Ubadah radhiyallahu an yang meminta izin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk bersedekah sebidang kebun di Madinah bagi pihak ibunya yang telah wafat, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengizinkannya. Ya, kisah seorang lelaki yang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang ibunya yang meninggal dunia secara mengejut tanpa sempat berwasiat. Lelaki itu bertanya, adakah dia mendapat pahala jika saya bersedekah bagi pihak dirinya? Nabi menjawab, ya. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat adalah, menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, menghadiahkan pahala tahlil atau amalan lain kepada arwah adalah harus dan sampai dengan izin Allah, tetapi menyibukkan diri dengan mendoakan keampunan dan rahmat untuk mereka adalah amalan yang jauh lebih baik, jauh lebih afdal. Kerana apa? Kerana dia menepati sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, untuk isu yang kedua adalah berkenaan dengan belendan atau binaan di atas kubur. Jadi Al-Imam Syafi'i di dalam kitab Imam Syafi'i tidak menyukai kubur ditinggikan secara berlebihan atau dibina binaan di atasnya. Beliau menyukai kubur ditinggikan sekadar dikenali sahaja, mungkin dalam sekadar sejengkal sahaja. Jadi dalil daripada Jabir radhiyallahu anhu, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Jadi maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kubur di simen, diduduki dan dibina di atasnya. Riwayat Muslim. Jadi Al-Imam Syafi'i memahami hadis ini sebagai larangan membina binaan di atas kubur, khususnya di tanah perkuburan awam. Jadi yang kedua adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad meriwayatkan dan berpegang dengan hadis-hadis larangan membina kubur, termasuklah hadis daripada Jabir tadi. Selain itu, daripada Ali radhiyallahu anhu yang berbunyi, Allah tad'a timthalan illa tamastahu wala qabran musyrifan illa sawaitahu. Yang bermaksud, jangan engkau biarkan patung melainkan engkau menghapuskannya, dan jangan kubur yang ditinggikan melainkan engkau meratakannya. Riwayat Muslim. Jadi berdasarkan hadis ini, ulama Hambali melarang meninggikan dan membina binaan di atas kubur. Okey, jadi itulah dua pandangan daripada ulama muktabar yang suka untuk saya sebutkan. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga perkongsian ataupun reaction saya menjadi manfaat kepada kalian dan jelas bagi kalian yang mungkin tertanya-tanya. Okey, baiklah, itu saja. Bye. Assalamualaikum.